Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke Cerita Kita, satu podcast yang kita akan menceritakan tentang inspirasi daripada usahawan-usahawan di dalam Bandar Baru Bangi, yang mana bersama dengan saya, Mantan Jak, dan juga Saya Luqman Husni. Luqman Husni ya. Orang baru. Saya bukan Azril. Sebelum ni kalau tengok siapa yang pernah ikut cerita kita sebelum ni, mesti perasan yang ada satu lagi figura sesuatu pun. figura yang sangat orang kata handsome kecil je kat sini. Dia datang besar lah kan. Datang lepas dia bukan sebelum dan selepas. Dia adalah orang lain. Kalau itu Azhar Hanafi dan saya hari ini adalah Luqman Husni. Daripada mana? Daripada Tuna Zakat juga. Daripada Tuna Zakat juga. Satu tim dengan Azril lah. Okay, kalau macam kami di Bandar Baru Community, kita adalah platform di muka buku ataupun baca buku. Yang mana kita ada satu platform untuk kita wawarkan program-program sama ada kemasyarakatan ke, ataupun siapa-siapa yang nak buat jualan, bisnes dan sebagainya di platform tersebut. Dan kita menyediakan daripada masa yang sama, kita juga menyediakan platform-platform lain. Kalau siapa yang memang nak buat event dan Bandar Baru Bangi, dan pada masa sekarang ni kita tengah menguatkan lagi hashtag Bangi Bandar Ilmu lah. So daripada situ, itulah yang kita kolaborasi dengan Tuna Zakat ni untuk kita buat satu podcast untuk kita kembangkan lagi-lagi ilmu. Bukan setakat ilmu yang berada kat universiti atau kuliah-kuliah je, tapi kita tengok ilmu mana yang boleh kita sampaikan kepada masyarakat di Bandar Baru Bangi lah, insyaAllah. Jadi Tuna Zakat, apa dia punya skop dia? Lagi-lagi bulan 12 ni, dengan cerita memang tengah sibuk lah. Betul. Kita punya di Tuna Zakat ni, kita adalah online platform untuk pembayar-pembayar zakat nak bayar zakat di situ. Jadi bulan 12 ni antara bulan yang kita kata ramai dan dia punya transaction dia tu lagi tinggi daripada bulan-bulan biasa lah. Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan semua juga, kami ni adalah penurut amil dengan Lembaga Zakat Selangor. Penurut amil yang mendapat tauliah ni adalah daripada Ma'had Tahfiz Al-Fatih. Alhamdulillah. Dan kesemua duit-duit ataupun bayaran-bayaran zakat ni memang masuk ke Ma'had Tahfiz Al-Fatih. Tapi selepas kita kemukakan laporan agihan dan sebagainya, kita Alhamdulillah kita dapat yang ada bahagian yang kita patut dapat untuk pembangunan dan hasil infak ataupun hasil zakat tuan-tuan dan puan-puan terbangun dan terbinalah Ma'had Tahfiz Al-Fatih sampailah sekarang ni. Dah masih berkembang lagi. Masih berkembang lah. Kan? Dulu kata ada 3K. Sekarang 23K. Masya-Allah. Maksudnya korang beli ke apa? Tak beli, kita tak ada beli. Kita memang itu adalah hasil infak orang ramai. Dia nampak 3 ni macam tak cukup. Dia beli sikit. Ada orang lain beli pula. Orang Malaysia ni dia tamak pahala. Alhamdulillah. Ada juga benda tamak yang baik lah. Bagus lah. Dan kita dapat benda yang baik, hasil yang positif lah daripada hasil. Jadi insyaAllah hari ni kita sangat beruntung lah. Hari ni hari istimewa sikit. Sebab sepanjang season kalau dalam bahasa Melayu, musim yang pertama ni untuk kita punya podcast Tuna Zakat ni, dia tengok macam semua lelaki kan. Semua lelaki kan. Habis tu tak ada usahawan ke dalam Bangi perempuan atau wanita kan. Jadi hari ni dia special sikit. Di penutup musim yang pertama ni, kita bawakan seorang usahawan, wanita, alright, wanita. Dan Alhamdulillah, kalau kita dengar dia punya perkembangan dia, boleh kata banyak benda yang kita boleh pelajari apa yang beliau dah buat di dalam komuniti Bangi lah. Tapi tu lah, nak panggil dia bukan senang. Sebab apa? Sebab dia ada banyak restriction sebelum ni. Sebab apa? Sebab dia kata dia introvert. Tapi tak apalah. Kita cakap tak apa, kita sembang-sembang je. Saya introvert juga. Tapi dia punya terpaksa lah. Jadi untuk kita kenal lebih lanjut, alright. So kita berkenalan dululah dengan kita punya tetamu hari ni, iaitu Puan Khairun Arina. Alright. Kita sebut yang first kita sebut lah, dia adalah merupakan salah seorang ataupun salah satunya kot yang ada bisnes pendidikan di dalam Bangi, tapi yang bawa label untuk Cambridge lah. Jadi dia seorang pengusaha dalam bisnes pendidikan di dalam Bandar Baru Bangi ni, dan selebihnya dia akan terangkan lah apa yang background dia lah, background apa dia ada. Dan nanti kita akan masuk for the next punya segment. Nanti kita akan tanya apa dia punya perkembangan bisnes. Dan untuk kali ni kita nak tahu dari sudut bisnes, sudut pendidikan di dalam Bandar Baru Bangi ni, adakah dia
tenggelam ataupun dia boleh pergi jauh lagi lah. Beza kan dengan bisnes. Sebelum kita panggil F&B banyak. F&B, servis-servis lain, jarang ada pendidikan. So this is the yang memang the only one pendidikan punya servis dalam kita di Kalau podcast. tengok sebelum ni F&B tu ada juga dari sudut apa nilai-nilai pendidikan Betul. dan ilmu lah. Tapi yang ni memang Betul pendidikan. lah. Okay. Jom kita bersama dengan Puan Carolina. Alright, kat sini. So, okay. Nak panggil Arina ke Puan Carolina? Arina. Arina. Okay. Okay, Arina. Okay. Sekarang ni boleh cerita sikit background. Ni bukan interview tau. Background diri sendiri dan juga bisnes lah yang tengah saya buat sekarang ni lah. Okay. Hai, Assalamualaikum. Lukman Taki, nama saya Arina. Saya merupakan seorang ibu kepada 5 orang anak. Betul, bisnes dalam bang ni memang dah lama lah saya berkecimpung dalam bisnes and dah lebih kurang 20 tahun juga saya dalam bisnes pendidikan. So saya mula awal, sebab itulah saya mula awal. Lepas daripada SPM ni saya terus berkecimpung dalam dunia pendidikan ni. Lepas tu saya sambung saya punya degree in-law dan juga saya punya in-law. In-law tu bukan betul lah kan? Bukan degree in-law undang-undang dan Okay. juga saya bekerja sebagai seorang lawyer sambil sambung master in-law. So ni sebelum tu saya ni sebab kita podcast so, tak ada formality kan. Saya sekali saya lah saya nak mencelah kan. Macam mana lawyer boleh introvert? Lawyer. Dia introvert ni dia apa tu, dia selektif lah dalam bercakap. Dia bukan suka bercakap saja. Okay. Faham. Dia suka bercakap benda yang bagi saya kalau untuk make it public, of course benda yang bermanfaat lah. Bukan saya suka bercakap bermanfaat dengan kawan-kawan, ialah kita huha juga chill. Tapi saya introvert mungkin dengan orang yang saya tak berapa rapat lah. So maksudnya topik yang harus dibincangkan tu bagi saya dia perlu ada sesuatu in exchange of the conversation tu, apa yang kita boleh dapat daripada conversation tu. Dia ada borak kosong tu saya tak reti. Kalau macam ni kira okay lah, kita bicara something ada flow dia kan. Okay. Flow dan dia ada exchange lah. Tapi kalau orang kata lawyer ni kan, lepas tu buat pula education dan sebagainya, dia orang kata dia macam strict, macam garang. Macam tu ke ataupun Wah, kalau banyak kita kena geng lawyer ni garang lah kadang kan. Lagi perempuan. Tak juga. Sebenarnya kan kebanyakannya lawyer perempuan ni, diorang ni orang yang berstruktur tau. Okay. So dia berstruktur ni. Pendidikan ni pun macam structure juga. Kalau saya bagi contoh bahasa Inggeris lah yang paling rapat dalam hati saya. Untuk saya bagi orang faham bahasa Inggeris atau grammar, saya selalu cabar orang bagi saya 5 minit untuk ajar. Untuk bagi korang faham terus apatah itu grammar. Sebab at the end of the day, it's just structure saja. So kalau kita faham structure dia, kita boleh faham bahasa tu. And the rest are all practices saja. So dia adalah satu structure and they're followed by extra, yang saya cakap extra things lah, extra practice as well. Okay, alright. So tu sikit sebanyak lah untuk Cambridge apa semua kan. So basically nak daftar. So dia kata 5 minit? 5 minit. Untuk orang besar dia lebih kurang 5 minit saja. Oh 5 minit? Why 5 minit kau dah pada grammar? Pada grammar, pada fluency lain grammar. Ada buat keluar untuk dewasa? Okay. Yang dewasa kita tak buat. Sebabnya itulah commitment issue. Semua bekerja, penat, berkeluarga. Tapi buat 5 minit tu ni. Tak ada gara-gara. Okay. So Alhamdulillah hari tu apa tu? Penerbit dia bila minta kita jemput pengarah Bangi EduFest kan. So kita pun dah ada senarai kita kan untuk dia panggil. Lepas tu kata okay, tak apa, boleh tak panggil untuk Bangi EduFest. Persoalan dia yang saya nak timbulkan lah, kenapa Bangi EduFest? Sedangkan yalah daripada lawyer kan, lepas tu buat dalam bidang servis pendidikan, lepas tu buat untuk Bangi EduFest tu. Tapi pada masa sama bila saya jumpa dengan Arina, Arina kata okay, jangan kata bisnes saya saya macam selalunya orang buat macam ni for the sake of untuk Dia nak spotlight. yalah spotlight lah. Itu Business benda. So kita banyak terlibat dengan event management apa semua. So apa-apa pun memang dia nak highlight your brand apa semua kan. Tapi point lah tak kan. Persoalan dia kenapa Bangi EduFest tu sendiri kalau kita tak nak spotlight kita punya business. Apa di sebalik, apa misi di sebalik penganjuran Bangi EduFest tu? Okay. Minta maaf. Actually, dalam saya berbisnes, saya pun involved dengan community lah, especially dengan anak-anak. Saya prefer berkecimpung dengan dunia anak-anak lah daripada dunia orang besar. Sebab anak-anak ni dia cantik.
dia putih. So bagi saya masih boleh sentuh, saya masih boleh ubah. Dan saya akan buat program sikit kat sini, sikit kat sana, saya mengajar sikit sini, sikit sana. Lepas tu saya terfikir macam, kalau atas kapasiti saya seorang, saya mungkin boleh bagi macam satu impact lah yang kecil kan. Tapi saya bersyukur je dengan impact yang saya berikan tu. Cuma saya terdetik, apa kata kalau saya panggil semua orang sama-sama buat macam berealisasikan visi saya dalam menyentuh anak-anak, dalam memberi program percuma, dan peluang tu dapatkan semua anak-anak. So itulah di sebalik banyak daripada situ ialah kita dapat support daripada, of course, daripada center-center, daripada community juga. So semua bersetuju untuk bagi program percuma. So daripada situ kita draft, dan saya dah tengok dalam data dia berkurang 500 anak-anak lah berjaya kita santuni sepanjang EduFest tu. So daripada situlah saya jawab soalan tak sebenarnya. Tak apa, boleh. Dia drive fire atau salah. Dia tak ada salah Tak ke ada betul betul ke. tu lah, tak ada. Kau nak ke botol? Tak apa insya-Allah. Okey, bila tahu pasal bagi refresh kan kita flashback balik. Kalau lah dalam jiwa tu ada untuk mendidik, kenapa masa at first ambil degree tu bukan ambil pendidikan? Kenapa law? Okey, jiwa pendidik saya tak datang dengan awal-awal lah. Dia awal-awal dia taklah seikhlas yang saya sepatutnya ada. Awal-awal tu lebih kepada kepakaran dalam mengajar. Saya nampak saya ada skill dalam membuatkan orang faham. Bila kita faham, kita senang nak buat orang faham. Itu je konsep dia. So, saya nampak saya ada kepakaran mungkin membuatkan budak-budak faham. Tapi jiwa tu belum ada lagi. Yang betul-betul saya masuk ke dalam dunia pendidikan secara menyeluruh tu bila saya ada anak lah. So daripada anak pertama saya introduce dia dengan banyak bidang-bidang pendidikan. Seawal 4 tahun, seawal 3 tahun dia dah buat banyak benda. So daripada situ saya nampak sebenarnya budak ni diorang ada kapasiti untuk menyerap sebanyak yang mungkin. So alangkah ruginya kalau anak saya sahaja yang dapat benda ni. Padahal benda ni kalau kita bagi percuma ke anak orang lain pun, diorang pun ada kapasiti yang sama untuk serap. So dia punya konsep dia satu kerugian kalau tak diguna pakai masa yang diorang ada tu. So daripada situlah saya keluar dan sebagai saya tolonglah anak-anak lain mana-mana yang saya boleh lah macam tu. So maksudnya kalau masa tolong anak orang lain, kita ambil bila cerita tadi pas tolong anak orang lain, masa tu Arina guna kapasiti apa? Kapasiti sebagai seorang owner Cambridge ke ataupun ada topi lain? Topi lain. Topi lain. Okay. Saya tak pakai topi sebagai owner business tu bukan selalu. Topi yang paling saya banyak pakai adalah topi mak lah. Mak. So daripada mendidik tu sebenarnya percayalah cakap saya, tanyalah isteri-isteri, encik-encik, setiap ibu tu adalah guru. Sama ada dia guru pada anak dia ataupun dia guru pada anak dia dan anak orang lain. So dia sama saja. So itulah topi yang kita akan sentiasa pakai bila kita jadi seorang mak. So bagi saya, kalau saya boleh bagi anak saya sesuatu yang daripada mungkin sedikit kelebihan saya tu lah untuk mengajar, untuk menjadi seorang, macam saya cakap dengan saya akan buat lawan kawan saya, which is penglipur rara tau. Kita adalah penglipur rara. So kita bercerita dengan orang, bagi orang faham, why not kita just buat dengan anak-anak orang lain. Macam tu juga. So topi sebagai ibu dan pendidik tu memang akan pakai lebih lah. Pakai lebih. Tapi macam mana boleh buat Arina boleh tarik orang lain sekali? Dia ada movement ke apa? Fest tu? Fest macam mana dia boleh tarik orang lain? Sebab apa? Tak semua mak dia akan fikir kalau aku bangunkan anak aku, anak lain pun kena join sekali. Betul tak? Dia macam tu, apa lah kau nak ikut aku pula, aku nak seorang tu aku dah lah kan. Aku specially crafted untuk macam aku kan. Itu handmade aku punya. Okay, so yang lain boleh tengok tapi kopi ambil gambar je lah. So just follow the flow kan. Tapi so macam mana tu boleh menarik orang lain untuk join the movement? Ada movement ke? Ataupun ada join mana-mana yang menyebabkan, yelah benda ni dia melibatkan strong will lah. Strong will bila nak gerakkan suatu komuniti macam di mana-mana komuniti sendiri pun, kita bila tak ada strong will tu, dah ada strong will tu bagus. Tapi kalau tak ada influence dan juga backup manpower, itu pun dia akan jadi macam, kalau aku lupa seorang macam
Kalau pernah macam tu kan. Tapi macam mana? Dia ada movement ke? Ada group ke? Apa-apa semua ke? EduFest ni I think tak tahulah Taki ke Encik Umar tahu. Saya tak tahu korang tahu ke, tapi memang memang dia digerakkan secara individu lah, dengan tanpa sebarang manpower ke, tak ada AJK. EduFest ni dijalankan dengan kosong meeting, tak ada meeting langsung, dan dia memang tak ada manpower lah. Tak ada manpower, tak ada AJK, tak ada setiausaha naik setiausaha, tak ada bendahari, dia tak ada apa-apa lah. Dijalankan oleh individu. Macam mana kalau nak jawab jujur ke nak ChatGPT ni jawabkan? Jujur. Jujur saya kan jujurnya kan banyakkan doa. Sebab Allah dia boleh jadikan benda yang mustahil tu tak mustahil. So setiap hari saya doa kalaulah EduFest ni boleh memberi manfaat, sentuh hati orang. Minta Allah sentuh hati orang untuk membantu. So bila saya berjumpa dengan setiap pihak yang saya jumpa, dia agak lancar lah. Bila saya jumpa dengan saya bagi contoh kan Persatuan Disleksia yang membantu, Hospital An-Nur datang membantu, perpustakaan saya jumpa dekat free market buku tu kan, Ada booth lah. perpustakaan gerak. So saya just jumpa dengan Cik Muhammad, saya cakap nak tak datang kat Ibu, kita buat program. So dia terus okey, dia bagi Menteri Perempuan Nazar. So daripada situ kita bergerak satu persatu lah. Lepas tu dengan of course daripada bantuan daripada Parliamentary Committee juga, dan juga center-center. Dan tanpa Allah memegang hati dan menjentik dia orang untuk memudahkan urusan tu, saya rasa memang EduPass tak ada berjaya pun. Saya rasa tak akan berjaya pun. So nak cakap saya nak ambil kredit tu memang bukan lah. Saya tak boleh nak ambil kredit tu. Sebab apa yang saya buat hanyalah satu telefon yang berwarna pink ni. Saya contact dan Allah pemudahkan. So kita boleh kata yang EduFest ni dia jadi macam ke NGO ke macam ni? Dia ada buat untung ke ataupun dia memang tidak. Kita buat rugi. Tapi betul lah, sebab kita sebagai orang yang follow untuk buat media coverage untuk panggil EduFest ni, kita memang dapat tahu lah, memang kalau ikut structure, kalau nak buka vendor, scan harga apa semua, betul cakap lah, nak buat goodies lagi. Wish, dahsyat lah. Cakap minta lah sponsor. Cakap dengan dia minta lah sponsor kan. Tapi saya kata tak apa, insyaAllah benda ni boleh settle kan. Tutup bila hari kerja kan, rasa macam terkejut ramai orang datang kan. Kita pun tak expect. Sebab dia kata dia buat sehari je. Kata dia buat sehari. Orang tak nak apa pening apa ni. Tak apa, kita try. Sebab apa, bila dia nak buat kat Evo, cakap bila korang nak buat kat Evo, yang ni dah kira kategori macam ini dah panggil korang ramai ni sebab dia nak buat kat Evo kan. Tapi Alhamdulillah Allah bantu, macam saya kata, Allah bantu dari sudut perjalanan program. Dia pun benda tu simple je kan. Acara pentas pun macam acara yang light-light je. Dia macam tak adalah macam nak kena ada juri ke. Tak ada lah. Sebab EduFest ni kalau dia ada campur tangan daripada orang besar yang banyak kan, so dia akan menjadi banyak idea, dia akan jadi complicated. So idea dia simple. EduFest ni adalah untuk memberi manfaat ke anak-anak. Dia bukan macam untuk bukan untuk glamour. Dia untuk bermanfaat. Even kalau Taki sedar waktu EduFest, MC kita panggil budak-budak. Betul. Baca doa pun budak-budak kan. Padahal ada dia ni, kamu boleh panggil Ustaz Luqman kan. Dia memang adalah peluang untuk anak-anak dia merasa lah. Macam playgroup tapi versi yang besar. So dia itu adalah sisi untung dia lah. Kalau tadi kata buat rugi kan, tapi sisi untung dia benda-benda yang tu lah. Asalkan Allah jaga dia, insyaAllah lah kot. Jaga daripada benda yang tak elok lah. Semoga semuanya yang baik-baik saja. Beratan habis 2 hari tu, semoga semuanya baik-baik saja. Macam tu. Okay, ini satu benda yang bagi saya, ini satu benda yang refresh balik lah. Sebab jarang orang buat event ni untuk rugi lah. Macam kita cover banyak event foodie kan. Event foodie apa semua kan. Kebanyakan memang orang akan letakkan event ni semata-mata memang untuk berbanyak profit you can get from the event. So bila hari pertama orang tak ramai, orang dah risau lah. Macam mana ni? Untung tak banyak kan. Tapi bila hari nak sebut tak buat untung, buat rugi lagi adalah. So dia jadi macam ni rare. Okay, so kita dah go through profiling sikit lah kan. So sikit. So banyak juga Arina terlibat dengan NGO kan. Adakah NGO yang tak banyak, bukan terlibat NGO persatuan tu banyak, maksudnya terlibat dengan aktiviti-aktiviti NGO kan. Tapi kita nak tanya juga dari sudut pelibatan dari NGO ni, apa kepuasan
yang apa tu, yang Alina dapat. Sebab jarang orang nak masuk aktiviti NGO. So especially business owner. Jarang lah dia nak go into the activities. Sebab kebanyakan kita jumpa bagi QR, bagi nombor account, kita just transfer lah, and then you can do what you want untuk aktiviti. Tapi bila Ina tengok macam profiling tu macam banyak join aktiviti dan dia anjurkan juga sekali. So apa kepuasan kat situ kan? So dari sudut aktiviti juga tu kepuasan satu. Yang kedua, target macam mana tu, aktiviti tu untuk siapa? Okay, sebenarnya saya seorang yang sangat simple Saya tak complicated ataupun tak overthinking. Tapi saya orang yang bila sesuatu yang positif ataupun yang memberi impact yang saya nampak, saya akan terus macam dia boleh ubah hidup saya cepat lah. Saya bagi contoh satu contoh yang event yang akan buat saya ingat kenapa saya involve dengan NGO, especially kanak-kanak. Ada satu time tu saya join satu aktiviti daripada NGO. Anak saya kecil tau. Diorang dua orang lah waktu tu, baru ada 2 orang anak. Diorang memang tak nak makan sayur. Memang diorang memang tak makan sayur lah. So ada NGO tu dia buat aktiviti pemakanan sihat. Lepas tu bila saya hantar anak saya kat situ, dia simple je dia buat donat guna apple. Lepas tu dia tekap jadi bentuk donat. Lepas tu dia buat sprinkles. Lepas tu dia bawa balik. Lepas tu dia buat sushi. Dia guna carrot dengan timun. Okay. Walaupun nampak macam simple ni aktiviti tu betul. Okay. Anak saya waktu tu umur 3 tahun. Sekarang anak saya dah 10 tahun. Maksud 11 tahun. Sampai sekarang anak saya makan carrot depan TV. Dan makan timun yang dipotong raw depan TV. Diorang boleh makan celery depan TV. Sebagai kuda-kudapan lah. So macam mana satu program aktiviti yang bagi orang lain mungkin kita akan rasa simple, tak ada value, mungkin diperlekehkan, ubah hidup satu budak yang berusia 3 tahun sampai umur 11 tahun dia mengamalkan rutin tu. So bagi saya, kita jangan tengok grand sangat tau. Bagi saya bila saya keluar dan buat satu, saya tak akan pandang sesuatu tu macam besar, apa impact yang saya boleh dapat. Saya just selalu cakap diri saya, kalaulah saya boleh ubah satu budak saja, it would have been enough. Cukup dah pun. Satu je. Sebudak tu nanti dia akan ada anak juga. Dia akan ada keluarga, dia akan ada in-laws, dia akan ada kawan. So dia sendiri akan jalankan tugas dia dan menyambungkan apa dia punya kehidupan tu. So bagi saya macam anak-anak Luqman, anak Taki, kalau saya boleh buat playgroup and saya touch diorang dalam bagi satu aspek yang mungkin nampak simple, tapi actually mengubah hidup dia terus. So budak ni dia ada kapasiti untuk berubah drastik. So daripada situlah kenapa saya suka involve dengan aktiviti anak-anak lah. Itulah kepuasan dia. Kepuasan dia adalah saya rasa kalau satu anak saja, satu anak tu sudah cukup. Kalau buat deep ke? Dia jadi macam satu inspirasi untuk mak tau. Mak terbuat ayah kat luar sana. Bila ada satu program yang boleh bagi anak makan sayur. Bila Arina bercakap tu, saya terbayang anak. Kata, budak-budak tak degil. Tiba-tiba rasa macam, ya ke? Tak, nombor 2 tu lah. Nombor 2 tu lah. Dia setahun 9. Setahun 9. Kan? So dia anak nombor 2 biasa lah. Ya, inilah. Dia sangat Dia keliruan dia. biasa dia. Nombor 2 juga kan? Nombor 2 juga. Tu lah. Azhar ada nombor 2 ni, dia ada karakter yang lain sikit lah. Betul, dia kuat. Dia ada pendirian dia sendiri. Walaupun dalam umur kan. So rasa macam hantar lah kan. Ada program apa nak hantar sebab nanti tengok karakter. Sebab sejujurnya ada cabaran lah. Saya sendiri macam ada cabaran sebab saya tak ada adik-beradik. So dia tak ada adik ni, dia tak ada contoh Along macam ni, Angah macam ni. Artinya lah, tu saya sendiri jadi Along, ada Angah tak ada. So macam bila isteri saya ada beradik ramai 7 orang. So bila kita duduk dengan orang baru bila kahwin baru faham, oh macam ni punya jadi beradik. Macam wow, best juga kan. Tapi benda tu dah terlambat nak minta dengan mak pun. Mak dah tak ada kan. Mak dah takkan je pun tak ada, macam tumpang orang lain ni lah. So bila ada anak sendiri ni, nombor 1 memang rahmat lah, alhamdulillah kan. Tapi nombor 2 ni dia jangan sebut benda saya lah. Dia rahmat juga. Dia rahmat kan. Dia rahmat, cuma kemampuan kita nak handle rahmat tu dengan baik tu lah. Dia nak kena cari. Tapi dia mesti jenis macam EQ dia tinggi kan. Yes. Dia sangat expressionist. Ada expressionist lah. Dia sudah mengekspresikan emosi dia tu sangat kuat lah. Kalau EQ dia tinggi tu yang kena jaga. Sebab orang yang EQ tinggi ni selalunya akan cuba dan nak
apa yang dia dapat tu dia absorb, dia perhatikan, dia akan tengok saja tapi tak akan nampak kat muka dia. So apa yang kita cuba dapatkan daripada budak macam ni supaya dia absorb yang baik-baik saja tapi tak akan tunjuk. So dia just investment yang kita akan nampak kemudian lah. Oh, lama dah ada punya tu. Ikutlah kalau EQ tu dijaga dengan baik, sekejap je lah nampak investment tu, insyaAllah. So, kalau dari sudut pengalaman Rina lah, kan, buat something yang macam ni kan, adakah orang yang buat benda macam ni, dia perlukan satu movement atau circle ataupun dia just buat by diorang sendiri je, by individual je? Ke atau memang kena ada group ke apa semua? Soalan ni macam susah sikit sebab dia macam you have to tengok daripada dua sisi tau. Satu adalah sisi orang yang organize event, satu adalah sisi manfaat yang orang yang kita nak santuni tu dapat. So sebagai orang yang membuat keputusan apakah struktur yang kita nak ambil, kita kena cuba seimbangkan kedua-duanya. Kalau satu event tu memang kita punya manfaat tu memerlukan lebih ramai orang daripada bidang yang berbeza, ia perlukan lebih ramai orang. Sebab kita sebagai manusia, kita limited by skill. So skill kita tak banyak. So katakan saya sebagai cikgu, mungkin skill saya hanya mampu organize EduFest saja. Tapi kalau orang tu dia buat secara berkumpulan, mungkin dia boleh buat contohnya EduFest plus subsequent programs. Lepas tu mungkin jadi lebih besar. Mungkin macam buat something more. Carnival pula contoh. Carnival macam tu dia akan disambut je sebab dan kapasiti kita sebagai individu tu kita pun cepat puas. Itu satu masalah dengan manusia lah. Kita senang puas, kita satisfied lah bila kita rasa macam insyaAllah this thing ikut emotion kita dah okay, ikut kita punya tenaga pun kita macam dah okay dah. Should we move beyond this? So kita akan rasa dah selesa dengan tahap tu, kita akan susah nak move beyond this. So kita akan stop kat satu event mungkin. So that's why lah nama movement yang saya dengan kawan-kawan tu kita orang come out adalah one step, satu langkah saja. Sebab kita orang faham that sebagai manusia kita limited dengan satu langkah saja. Sama ada langkah kita besar atau kecil lah. Kalau orang tu kuat, langkah dia mungkin jauh lah. Tapi sama ada kalau orang tak kuat, langkah dia kecil. Tapi langkah kecil tu pun ada signifikannya sebab dia akan disambut oleh langkah orang lain. Setiap langkah tu penting sebenarnya. Cuma nak tahu hari tu bagi EduFest ni berjaya sentuh lebih kurang berapa ramai orang? Kita ada dapat kita punya data. Sebab kita ada yang data orang yang register program dengan data orang yang register untuk datang masuklah event lah. So memang alhamdulillah dia close to 1,000. Tapi saya sebagai orang yang tidak pernah organize event, saya tak tahu dia punya bell curve dia. Adakah itu okey, adakah itu tidak, adakah ini normal ataupun dan saya tak fokus on benda tu. So saya tak adalah macam aim certain number tu, saya tak adalah aim. Tapi alhamdulillah based on data, that is the figure lah. So based on that, adakah akan ada lagi bagi EduFest lepas ni? InsyaAllah boleh je kalau ada EduFest. Mungkin orang lain yang boleh organize. Sebab benda ni bagi saya dia punya structure EduFest ni agak simple kan. Sebab dia tak complicated sangat. So kalau ada orang lain yang mungkin rasa dia boleh take over ataupun dia nak buat juga, memang ambil lah. Boleh lah. Continue lah. Teruskan. Tapi sebenarnya simple is more kan? Banyak benda yang dapat daripada maksudnya benda yang ada penerusan, ada dia punya sequel ada kan. Dia start dengan benda yang simple je kan. Kadang-kadang mengekalkan benda tu lagi bila dia ada apa orang kata, bukan campur tangan tapi macam ada penglibatan yang baru-baru ni, dia akan makin lama makin kompleks lah biasanya lah. Sebagai orang yang datang dengan idea tu, apa yang dia nak capai sebenarnya itu kena dig further on that saja. Kalau kita maintain dengan apa yang kita nak capai saja, kalau kita cakap kita nak manfaat, kita fokus kat situ saja. Kita jangan rasa kita nak ada okay lah, of course publicity benda yang kita memang aware lah, kebanyakan memang akan publicity which is okay kalau itulah yang dia nak capai. Sebab tu dalam WhatsApp kat dalam dengan semua pihak tu saya cakap semoga kita semua dapat apa yang kita niatkan. Sebab tak semua orang kat EduFest tu niatkan benda yang sama. Betul. Saya niat benda lain, orang sebelah niatkan benda lain. Dia mungkin ada MC, dia nak cuba untuk pengalaman. Budak-budak universiti kita jemput tu dia orang nak sijil. So semua orang ada niat untuk sijil. Kita tak boleh paksa orang ikut niat kita. So saya punya doa kepada korang semua adalah semoga korang semua capai apa niat yang korang niatkan awal-awal tu. Oh, jadi aku dah boleh buat tajuk seminar ni. Seminar Nawai tu. Tapi benda dia jadi macam satu benda yang orang kata klise sebenarnya. Klise biasa buat pasal niat dia sebab Allah berkenaan dengan benda tersebut. Kita buat innamal a'malu binniat. Semua dengan niat selesai. Tapi secara realitinya tak macam tu.
Kan, reality tak macam tu. Even kita buat benda bagus sekalipun, even kita buat simposium untuk pembangunan insaniah, pembangunan jati diri rohani dan sebagainya pun, spiritual, still niat tu takkan akan jadi yang sama. Ada orang memang datang niat untuk memberi, ada orang datang niat untuk puas tu again. Itu benda tu sangat penting lah. So kita kena faham, dan bila Ina sebut benda ni, dia jadi macam satu eye opener lah kepada orang lain sebenarnya. Kan? Bila kita fokus kepada satu benda, yes, kita akan dapat apa yang kita nak lah. Kan? Betul tak? So dalam one step, apa nama tadi? One step hero. One step hero. Okay, dalam one step hero ni, kita tengok macam bila kita start dengan niat. Okay, apa beza niat nak tolong dengan reality untuk sustain benda tu? Memang kita betul niat kita nak tolong untuk orang, contoh macam kanak-kanak yang under privileges, contoh kanak-kanak yang mungkin tak ada kemampuan, mak ayah tak ada kemampuan, tapi macam mana reality untuk sustain tu macam mana? Adakah benda tu kira macam niat kita ni dapat menjadikan orang lain pun niat dia akan sync dengan niat kita ni akan sync dengan orang yang bersama dengan kita dalam movement tu? Itu memang soalan yang memang valid lah. Cakap sama ada niat kita nak menolong tu and sustain. Antara benda yang saya pernah orang tanya kat saya kan, waktu saya mengajar dekat rumah bakti tu, ada ajar kat rumah bakti tak? Ada juga sekejap. Dia macam apa dia tanya kat saya pun dah lupa. Tapi dia lebih kurang macam apa yang membuatkan saya rasa apa yang saya buat ni boleh sustain. Okay. Katakan saya datang seminggu sekali ke atau seminggu 3 kali ke. Itu soalan yang bagi saya susah untuk saya jawab. Sebab untuk tahu benda tu sustain atau tak tu bukan di dalam kuasa saya. Betul. Sebab itu semua adalah masa depan. So, apa yang saya buat sekarang, kadang-kadang kan manusia ni kan, dia macam rasa boleh kontrol tak sesuatu. Kita tak boleh kontrol apa pun. Kan? Katakanlah kita nak cakap kita nak sustain, kita boleh gunakan kita punya fikiran, logik dan apa-apa saja strategi lah untuk memastikan dia sustain. Tapi at the end of the day, yang memastikan sama ada sustain tu Allah lah. So kita hanya jalankan tugas kita satu saja. Jalankan kita punya tugas tu satu. Lepas tu kita doa dan hopefully dia punya sustain daripada segi kita sendiri yang menyastainkan dia. Menyastainkan dia, ataupun kita punya langkah tu disambut oleh langkah orang lain yang akan sustainkan. So dia kita it is, kalau kita sebaik mungkin menjaga niat kita dan kita sebaik mungkin menggunakan ilmu yang kita ada untuk strategize. Macam tu. Itu je tugas kita sebagai manusia. Sustain atau tak sustain tu is actually beyond our control because that one is future. Begitu seputar pendidikan ni, kadang-kadang orang lagi suka untuk memberikan pandangan daripada melakukan tindakan tu sebenarnya. Contoh apa yang berlaku sekarang dalam pendidikan sekarang lah. Mak ayah kena buat macam ni, cikgu kena buat macam ni, menteri kena buat macam ni, ini kena buat macam ni kan. Tapi pada masa yang sama, kita sebenarnya tak boleh pun nak buat sebenarnya dalam masa yang sama. Dia kena take action by parent tu sendirilah. Contoh, kenapa anak saya suka main gadget? Soalan simple kan. Tapi secara asasnya, persoalan dia sekarang, kenapa mak ayah bagi anak main gadget? Dia bukan kenapa cikgu kena ni saya tak. Persoalan dia kenapa mak ayah bagi main gadget? Contoh, masalah contoh, kita banyak masalah. So masalah tu paling senang untuk orang highlight. Contoh anak-anak naik motor tanpa lesen, bawa umur dan sebagainya, keluar rumah. Persoalan sekarang, kenapa benarkan anak keluar rumah pada waktu malam? Tapi orang lagi sebut kenapa orang lain yang itu antara persoalan-persoalan yang sentiasa orang akan timbulkan, dan dia tak akan jadi satu penyelesaian. Dan cuma ini yang kita sebutkan tadi, ramai orang mampu cakap tapi ramai orang tak mampu untuk melaksanakan, walaupun dia ada kuasa untuk ubah benda tu. Macam Marina sendiri hantar anak pergi play school ataupun playgroup untuk bagi anak-anak makan sayur. Ada mak yang kat luar sana, dia akan cakap anak saya fikir itu, anak saya hanya makan sosis, nugget dan sebagainya. Persoalan sekarang, kau tak hantar pun pergi playgroup tu. Saya dia ada kuasa untuk tindakan tersebut kan. So itu bila sebutkan tadi, one step hero punya movement tu bagi saya macam something yang good lah untuk diketengahkan. Ada buka ke open registration ke untuk parents-parents kat luar sana, ke just masih lagi bertatih lagi ke macam mana?
Memang One Step Hero ni masih bertatih lagi lah. Tapi kita memang ada community pun. Kita ada group WhatsApp. And kita memang ada manpower juga untuk menggerakkan One Step Hero ni. Cuma direction dia tu macam tu lah. Dia sebab masih ikut pada keadaan lah. saya antara itulah sebenarnya kurangkan membaca Facebook. Sebab kalau kita banyak duduk dekat situ, maknanya kita akan nampak pandangan orang yang berbeza-berbeza lah. So saya rasa kalau cadangan saya lah kan, saya punya cadangan lah Facebook ni orang boleh tulis tapi orang tak boleh komen. So mungkin orang yang bertulis tu bila tak dapat pick, dia mungkin akan kurang bertulis kot untuk memberi pandangan. Sebab pandangan ni patutnya memang tu lah orang yang bersesuaian lah untuk memberi pandangan tu yang harus memberi pandangan. Betul-betul. Tapi apapun pun usaha untuk One Step Hero ni something yang bagi saya a good movement lah. Dan mungkin benda ni akan pergi lebih jauh kan. Sekiranya ada keinginan daripada mak ayah untuk melihat anak-anak berjaya. Itu je kan. Dulu sebab orang akan selalu relate. Dulu aku macam ni, okey je sekarang. Pernah dengar ayat macam tu. Dulu mak ayah aku macam ni, boleh je sekarang, hidup je jadi manusia juga kan. Asal pula nak kena macam ni. So itu satu benda yang kadang-kadang menjengkelkan ayat macam tu. Sebab surrounding anak kita berbeza kan. Dulu kita tak ada telefon, dulu kita tak ada laptop, dulu kita tak ada apa semua. Sekarang ni anak kita lahir je semua dah ada kan. Even tu kalau contoh macam ni ada wayang cerita best kan, anak saya cakap bila tengok kan. Saya tak beritahu kan. Tak ada beritahu. Tak ada beritahu kan. Tapi sebab kat sekolah anak-anak yang mana terdedah dengan macam ni kat cerita kan. Ni sesekian. Macam mana belajar, tak ada kawan bagi tahu kan. Biasa pergi negara ni sesekian. Macam mana tahu kawan dia cuti tu dia pergi sesekian. Macam kita pun nak tengok bank account, manalah kan nak pergi situ kan. Macam gimana pergi London. Paling cepat dia akan tengok dekat YouTube lah. Kat YouTube tengok biasa suka tengok kat short kan. So lagi boleh scroll dia macam tahu banyak benda tapi tak banyak yang bermanfaat. Macam tu lah. Betul. Okey. Soalan. Kata dulu macam contoh One Step Hero ni apa antara yang dah berjalan atau program yang pernah dibuat One Step Hero ni kita pernah buat program, kalau pernah dengar penulis cilik lah sebelum ni. Itu pun program yang bagi saya macam tersentuh jugalah hati saya sebab waktu kita buat penulis cilik 1 dan juga subsequently kita bersama dengan penulis cilik 2. Adalah daripada yang penulis cilik, anak-anak yang kita buat program ni, dia dah buat buku. So memang kita rasa macam, sebab tu kita cakap kita hanya provide one step. So kalau kita nak cakap sustain ke, ada impact ke benda situ, it's really hard to say tau. Dalam kelas yang ada 30 orang, lepas tu daripada satu boleh actually berjaya switch dia punya life macam tu. So itulah antaranya penulis cilik lah. Yang menulis tu umur berapa kalau dia kata dia buat buku? Waktu kita orang buat program tu, kita orang buat seawal 7 tahun. Dia antara reason kenapa buku tu kan sebab untuk away from the gadget world as well. Dia memang creativity lah kan. Creativity dia akan lebih bertanya dengan parents. Anak saya pun ada menulis buku juga. Waktu dia nak buat buku dia tu sendiri, cara dia buat research dia tu, so corak pertanyaan dia tu. So benda-benda tu actually broaden dia horizon tau. Dia akan jadi individu yang berfikir. Tapi saya tak cakap anak saya tu individu yang berfikir, itu masa depan juga. Tapi at least pada ketika ini kita boleh nampak dia ada berada di jalan macam mana, macam tu. So itulah one step sebenarnya untuk kita tak boleh have an ideal, dunia yang sangat ideal. Walaupun kita 3 duduk kat sini, mungkin kita ada same wavelength kan, tahap education yang sama semua. Tapi kita tak mungkin ada mentality yang sama. Tapi at least mentality kita tidak harm society. Macam tu saja. So kita nak try dapatkan orang-orang yang pada paras tengah-tengah. Macam tu nak cakap berkualiti sangat bagus lah. Alhamdulillah kalau you go above and beyond jadi orang yang berkualiti di masa depan, Alhamdulillah. Tapi at least bukan below paras normal masyarakat tu. So kita try nak tarik itu budak-budak tu, tarik ke garis normal masyarakat. Itu saja. Sebanyak mungkin, seawal mungkin. Tak, so benda tu nampak dia bila cakap, Arina cakap nampak dia macam simple. Tapi sebenarnya dia adalah satu gerakan yang macam semua orang kena participate dalam. Betul. Kau boleh belajar ni, kau boleh ni apa semua, tapi orang kata nak kena ada konsep wasatiyah tu. Dia macam bersederhana kan. Betul. Sebab ada orang rasa macam dia terlalu
pandai akademik ni, dia rasa macam semua kena ikut macam ni. Betul. Dia rasa dia terlalu Islamik macam ni, Kena ikut macam ni pula. tak boleh. Tapi dia macam bila terlalu Islamik, dia nak semua Islamik macam dia. Betul tu. Dia tak educate pun, tapi dia nak semua tu Semua dia follow dia. tu. Macam wish. Dan benda-benda tu bila kita nak tegur, dia bukannya umur yang sekarang ni kan. Umur yang sekarang ni dia dah, orang kata bahasa orang tu majal. Dia dah tekan tu dah tak ni. Dia memang tak boleh tegur dah kan. Macam bulu lah. Tekan belakang tu patah lah. Jadi sekarang umur kanak-kanak, umur Betul. muda ni yang umur kanak-kanak kita penting, kena kalau sangat penting. ya penting sebenarnya. Apa yang kita buat kat rumah sangat penting. Taki saya tak ada social media, macam saya tak ada Instagram, thread, TikTok, anak muda. So saya tak ada benda semua tu. Terasa. Tapi saya akan jadikan setiap hari itu adalah satu benda yang if possible bermanfaat ataupun magical untuk anak-anak saya. Jangan lepaskan satu peluang pun. Kalau kita rasa kita dalam kereta, kita berborak pasal awan. Cumulonimbus. Tahu. Taki kita belajar waktu dulu. So when you are sitting down, you talk about air. And then you talk about major. You talk about, you rasa this one is plywood ke apa? As simple as that, dengan children, you can just take that opportunity and utilize it. Kalau setiap parents actually utilize every opportunity yang ada dengan anak diorang sekarang ni, boleh bayangkan tak diorang ni akan membesar menjadi generasi macam mana. So kita ni sebenarnya betul lah generasi yang susah sikit kita nak ubah. Tapi kita jangan harap perfection, sebab macam itulah macam saya cakap dengan Taki, dunia ni takkan ideal pun, sebab memang dia tidak dijadikan untuk ideal. Betul, dia ikut kepada orang tu lah. Allah ciptakan hidup dia, itulah perjalanan hidup dia. Tapi kita kalau boleh ikut that norma masyarakat. Norma masyarakat tu nilai dia kan, kita try jadi cantik-cantik kat sini, macam berat anak, setahun lebih kan anak kan berat dia tu kan. So kita nak dekat line yang cantik sajalah, tak naklah kuning, tak naklah merah, tak naklah merah yang atas tu berat sangat pula kan. So kita kat garisan yang cantik saja untuk semua anak-anak kita, insyaAllah. Tapi make sense lah bila Arina sebut berkenaan dengan take opportunity tu untuk bersama dengan anak-anak Abu semua kan. Sebab sekarang ni ramai orang yang akan cakap, minta maaf saya busy lah, saya kerja pagi sampai petang, sampai sampai malam kan, tak jumpa dengan anak, pergi gelap, balik pun gelap. Tapi bila kita sebut berkenaan tadi, let's say dia ada masa untuk makan dengan anak, itulah antara masa yang dia boleh utilize diri kan. Hari ni makan apa, saya nak ada sayur ke contoh. Dalam kereta kita nak hantar ataupun kita nak ambil, semua macam tu is something that you can actually take the opportunity untuk change. Sebab kita sekarang nak ubah orang jauh-jauh dunia. Kita nak ubah dunia tau. Manusia ni dia rasa macam grand sangat that idea of mengubah dunia tu. Dunia you kat depan mata you je sebenarnya. Dunia tu depan mata je. Betul. So sebab yang saya rasa lah, kita pernah jadi mak ayah kan. Yang saya rasa adalah tadi sebut pasal kita nak cuba jadikan setiap hari tu magical untuk anak-anak kan. Magical. Tapi mungkin sebab benda tu tak berlaku dalam masyarakat kita, sebab kita rasa magical kepada anak tu dah kurang ataupun dah tak ada kan. Sebab dulu waktu first beberapa tahun ataupun beberapa bulan yang pertama tu, kita rasa macam bestnya ada anak kan, tak sangka ni bla 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 bla. Tapi bila benda tu berjalan, dia berubah, kita pun ada cabaran, ada ujian, makin sibuk ke dan sebagainya, benda tu hilang. So benda tu, anak tu dia dah start nampak macam biasa, tak payahlah jauh kan, dia jadi tak best lah kat situ kan. Saya ada tips sebenarnya. Share. Nanti kan, kalau baliknya kan, cuba ambil muka anak tu macam tu tau. Pegang macam dia tu, tengok muka dia. Korang akan rasa rugi. Dengan masa yang kita dah bazirkan. Percaya cakap saya. Just pegang muka dia, just main dengan mata dia kan. Tengok video ni, and then kau just realise that, alamak, sempat ke aku ubah sekarang ni? Macam tu. Tapi jawapan dia dah sempat, jangan risau. Tak ramai boleh buat macam tu. Sebab kadang-kadang ego mak ayah ni tinggi juga kadang kan. Oh ya, betul. Type of parents tu kan beza-beza kan. Tapi macam mana kalau kita bukan nak ubah dunia lah, macam mana kita nak, sebab kadang-kadang anak kita akan duduk dalam dunia online. Maksudnya kat sekolah kan, berjumpa dengan kawan-kawan. Adakah kalau macam Arina dalam ialah beraktiviti One Star Hero apa semua kan, adakah kita perlu pilih circle dunia anak kita macam mana? Ataupun kita just
plan B. Oh, memang kita tak boleh pilih circle anak kita. Bukan kita tak boleh, kita boleh pilih circle anak kita. Kita tak boleh control circle anak kita. Pilihan kita dengan apa yang berlaku adalah dua benda yang berbeza. So memang of course kita akan pilih circle yang baik-baik untuk anak kita lah. Kita akan pilih yang the same. Kita tengok main anak dengan ni main. Tapi apa yang dia sendiri pilih tu kita tak boleh control. Dia tertarik dengan circle macam tu is something that kita cannot control. That's why kalau boleh kita jadikan komuniti ni senormal yang boleh. Faham tak? So, Faham. anak-anak orang tu yang kita rasa macam mungkin, yelah kita akan berpusing kan, dunia ni berpusing kan, 6 degree of separation kan. So, ke itu pertama tak dengar cerita topik. So anyway, try your best lah untuk to make a change dekat anak-anak tu je lah. Anak-anak kita, anak-anak jiran, anak-anak semua, anak sama saja. Diorang just so, budak-budak ni baik sebenarnya. Cuma parents tu lah. Parents tu kadang-kadang kita susah nak bagi dia nampak. Bukan nampak anak dia baik, dia akan nampak anak dia baik. Cuma nampak dia horizon tu kena besar sikit. Nampak anak orang lain tu is macam tu juga. Macam tu lah lebih kurang. Saya pun tak nak explain dengan kata-kata saya mak kan. Adakah ayah merasa benda yang sama? Of course lah, kita yang mengajar anak kau mah. Rasa benda yang orang kata dia saya kalau dia personally saya takut kalau saya rasa anak saya baik tapi anak saya tak kan, dan saya tak boleh nak kontrol, bukanlah kontrol, maksud dia kita tak tahu siapa kawan-kawan dia, anak kecil lagi kan, dan kawan-kawan dia alhamdulillah ialah dia baru 7 tahun kan, so dia bercerita lagi pasal kawan-kawan, pasal apa benda semua. Tapi kita takut once benda tu evolve, dia dah start tutup mulut, dah start tak bercerita dengan kita pun tak ada cara nak access pada dia dan kawan-kawan tu. Kawan-kawan tu satu hal, mungkin jauh kan, tapi access dia tu sendiri kita dah makin hilang lah. Yang tu bila fikir ke depan tu dia menakutkan lah sebenarnya. Memang menakutkan lah, especially kalau dia masuk teenagers. Tapi apa yang saya belajar daripada mak-mak yang anak memang dah besar teenagers, dia punya trik adalah untuk tidak pernah stop. So tidak pernah stop berborak, tidak pernah stop bergurau, tidak pernah stop bertanya, tidak pernah stop mencuba. So kalau once kita stop, benda tu kita susah nak start balik. Kalau lagi lama kita stop, lagi lama kita nak. And dia akan jadi awkward. Katakan anak umur 7 tahun, kita stop. Dukung, stop. Peluk. Anak 7 tahun dukung. Ya, dukung. Serius lah dukung. Ya. Masih lagi, bukan dukung macam dukung bawa jalan tu. Dukung just play. Play around. Dukung macam kejar tu, dukung and grab dia. Benda macam tu lah, bermain. So kalau kita stop tu mungkin dia akan jadi awkward sikit nak start lah kot. Itu ialah pendapat saya. Anak saya pun 11 tahun. So sampai sekarang masih manja. Saya pun tak tahulah. Mungkin dia punya idea. So saya pun mencuba juga untuk tidak stop. Cuba je lah. Kita experience, kita cuba je. Apa jadi dengan anak kita tu memang kadang-kadang dia akan turn back jadi ujian kat kita juga kan. So Allah dia tahu, Allah dia maha merancang kan, dia the best of planner kan. Dia tahu pada hati kita. Dia tahu kita ni manusia jenis macam mana. Apa tu Allah tu maha adil, dia lah maha penyayang juga. So bila kita dah buat yang terbaik mungkin kat tu, bersangka baiklah dengan Allah, mungkin ini hanyalah fasa saja untuk anak kita. So nanti eventually dia akan balik kat kita balik atau menjadi orang baik atau lebih baik daripada kita. Macam tu. So apa yang kita buat, kita and then come back to us lah, dalam hati kita ni apa yang kita rasa. Apa yang kita buat as individual sebaik mungkin. Macam tu. Okay, tak tanya Rina, kalau tak jadi lawyer, tak jadi business owner atau educator, nak jadi apa? Jadi mak. Jadi mak. Mak isteri rumah. Sebab mak jadi isteri rumah. Kemungkinan besar saya jadi isteri rumah. Kemungkinan besar. Kalau kemungkinan tak besar, ada tak? Ke memang betul-betul memang isteri rumah? Saya rasa saya kerja isteri rumah. Kalau bukan lawyer, bukan business owner, isteri rumah. Itu adalah orang kata pandangan yang rare, tapi perbahasan yang tak ada kesudahan. Ya, dengan dia berbahaskan lagi. Pagi tadi ada terbaca dalam threads. Ada saja. Boleh tak kalau perempuan ni, kalau kita dah kahwin nanti, boleh tak nak masak untuk family dan tak nak belajar masak untuk family? So masa tu aku trigger, kenapa ada perempuan nak tanya macam ni ya? Adakah masak tu adalah merupakan satu kewajipan yang membebankan ke apa-apa semua kan? Bukan nak kata kita tak masak, macam saya masak tapi so kita tak rasa je, tapi itu yang tertanya-tanya, kalau tak nak jadi ni, nak jadi apa kan?
So bila cakap seri rumah macam kita terbayang, bapa jadi seri rumah, jaga anak, sekolah juga. Rumah ni kan 24/7. Betul ke? Dan sentiasa. Kenapa? Suri rumah tu dah cikgu juga. Dia jaga dia ajar anak dia dekat rumah, dia ajar adab, dia itulah. Saya rasa macam saya ada 5 orang anak. Macam apa yang saya rasa kalau saya buat yang terbaik untuk diorang, walaupun saya duduk dekat rumah, diorang akan tolong menjalankan tanggungjawab untuk bagi pihak saya. Macam tu sajalah. Macam okay, I raise you nicely. I raise you to become good human. Now please go out there and help others. Mama cannot do it. Mama housewife, mama duduk rumah saja. So you please go out and help others. Macam suami sangat play part lah, macam participate. Kalau suami saya tak participate, saya tak akan jadi macam ni. Sebenarnya di sebalik perempuan yang berjaya, saya rasa lah, daripada segi karakter ke, daripada segi pemikiran ke, daripada segi keluarga dan anak-anak tu sendiri, sebenarnya core is definitely suami. Suami yang membenarkan dia mendidik anak dia macam tu. Suami dia membenarkan dia keluar untuk participate ni NGO. Katakan kalau dia nak mendidik anak dia cara, katakan dia pilih homeschooling, tapi suami dia cakap tak. Dia jadi geseran tau untuk seorang mak tu nak buat berkarya. So mak ni memang dia akan nak cuba berkarya, bereksperimen untuk buat yang terbaik. Tak ada mak yang nak buat yang tak terbaik. Tapi dalam masa dia nak berkarya tu, dia pun tengah belajar nak berkarya kan. So kalau suami tu atau ayah tu bagi ruang untuk ibu tu berkarya ikut cara dia tu sendiri, dia senang, jadi smooth dia. Bagi papan, bagi ni, dia terus buat apa yang dia nak kena buat. Mungkin berjaya, mungkin tak. So isteri tu, sebagai isteri ataupun ibu, kena buktikanlah karya tu karya yang betul lah. Jangan dah dia lukis-lukis kes jadi macam orang lidi ke. So dia kena tunjukkanlah karya dia tu ada tak, menjadi ke tak. So jadi kat sini sebenarnya dia timbal balik lah antara suami kan, isteri tu pun satu benda yang penting. Tapi kalau kita nak bahas benda ni, dia akan jadi panjang sebab benda takkan ada kesudahan. Dia sebut tentang peranan suami, peranan isteri apa semua kan. Dia takkan ada kesudahan. Dia cuma apa yang kita boleh buat adalah macam tadi lah. Kita create new world untuk anak kita supaya nanti bila dia dah besar nanti, dia akan jadikan dunia dia jadi lebih bagus. So bila ada 2 orang parents berfikir yang sama, dah jadi 2 orang anak yang ada satu dunia yang bagus. Bayangkan satu parents ada 4 orang, 2 macam MLM lah. So maksudnya dia dah create 8 orang anak yang ada dunia yang sangat bagus, which is benda tu akan memadamkan yang non-functioning punya suami ke, not functioning punya lelaki ke kan. So betul lah cakap Arina kan. Tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Sebab kita kan kalau perangai suami macam tu, perangai isteri macam tu, kita akan jumpa kat tengah kan. So kita jumpa lah kat tengah. Semua orang pun tak kita berjumpa kat tengah. Elok-elok je, molek-molek kerja. Jangan buat benda pelik-pelik. Perangai mentality jangan pelik sangat. Just nice sebagai functioning society. Betul. Macam tu. Saya dengan adab lah, of course. Sebab tu bila masuk khusus kahwin lah, ni kita tak topik kan. Sebab bila kita masuk kahwin, dia ada satu benda yang kita kena pegang, iaitu sekufu. Ini yang kata sekufu tu lah. So bila kita dah sekufu dengan bakal suami kita, so dia akan jadi apa yang kita nak bersama lah. So kalau baru tak sekufu, dari sudut pemikiran, dari sudut harta dan sebagainya, dia akan jadi pergeseran tu besar. Dia pergeseran besar, tapi betul. Dia boleh berjumpa kat tengah dengan usaha. Usaha tu kita cari. Kat mana usaha tu? Dia lagi mana? Definitely sebenarnya dalam life ni yang kita tak boleh make things too complicated. Macam tu kalau kita try nak analyse segala isu yang ada tu kan, kita akan go back to basic, which is you and kita ada kuasa Allah. Kita ada Allah. Kita semua orang, kita kan Allah tu yang menentukan segala-galanya. So bila kita rasa kita nak control semua ke, ataupun nak control our spouse, our children, our society, kita nak make changes semua, in a way kita rasa kita yang ada power tu. Sebenarnya bukan. So kita buat yang terbaik mungkin, niat kita betul, Allah yang akan menentukan segala-galanya. Macam itulah. So dia akan go down to that one saja. Menarik jangan buat life ni complicated. Sebab benda tu pasal untuk lelaki. Tak nak okay lah. Kebanyakan generally kan, tahu macam sisi kat sana kan. So nak katanya ada kebiasaan, ada yang ada suami yang dia suka complicated kan. Dia boleh selesai tapi dia tak nak selesai kan. Ada benda gaduhnya sikit, dia jadi benda tu besar. Tapi benda yang biasa complicated ni, dia datang daripada gender Arina lah kan. Tapi gender Arina pula okey kan. So sebenarnya benda tu, saya rasa benda tu bukannya benda yang datang bersama-sama kelahiran tu kan. Tapi dia adalah benda yang develop lah, dia bina.
Betul. Satu benda yang bagi saya dia eye-opener lah. Daripada kita punya podcast dia yang pertama, berkenaan orang yang pembangunan bisnes. Dari sudut macam mana buat bisnes untuk dia giving back to society. Lepas tu siri yang kedua dengan Tuan TJ. Tu lagi lah Cikgu Herin. Cikgu Herin. Dia sudut tradisional busana, macam mana dia willpower untuk business community dia untuk pembangunan budaya dan warisan. Lepas tu yang ketiga dengan orang yang jual laptop. Macam mana dia Haji Rahman. Haji Rahman, sorry. Dia pembangunan medical society, tapi pembangunan dia untuk rumah juga. Yang laptop pun sama juga. Dia bila ni last kali dia ke rumah, yang ni memang directly. Dia punya business memang directly go to rumah terus. Maksudnya untuk pembangunan secara direct, pembangunan minda, pembangunan intellectual dan sebagainya. Sebenarnya orang-orang yang kita jemput ni kan, yang daripada episod 1 sampai episod 5 ni, dia orang kata kenapa boleh hebat macam tu kan, kemungkinan dia ada mak yang hebat macam ni lah. Betul. Macam Rina kan. So yang mungkin dia tak mungkin lah dia sudut dia berfikir tu, dia tak adalah boleh structurekan ni apa semua, tapi nak anak tu jadi yang berguna balik kepada orang kat luar sana kan. Itulah yang kita nampak lah. Okay, nak tanya kan, di sepanjang pengalaman join untuk ataupun program NGO, yang mana yang paling memberikan impak menyentuh jiwa ke, memberikan kesan yang mendalam? Dia pengalaman yang macam paling ingat ini ada contoh lah, yang menyebabkan Rina punya view tu berubah. Ada tak? Okay, untuk soalan ni memang saya ni seorang yang pelupa. Saya minta maaf, tapi saya nak share satu cerita lah pasal kenapa saya seorang yang pelupa. Saya harap sempat lah ya. Waktu saya belajar kat sekolah agama dulu, ada satu ustazah ni dia cerita kat saya, dekat salah satu kawasan kan, mungkin tak tahu lah ni cerita dia dongeng ke ustazah cerita ataupun tak betul tak. Sekolah mana tu? Habib. Cari nunggu. Ada seorang yang alim tau. And dia suka buat baik. Lepas tu dia suka share ilmu, ceramah semua dekat kawasan dia. And then satu hari ada orang datang daripada luar kawasan dia jumpa dengan dia. Lepas tu dia cakap, oh saya dengar yang awak ni adalah orang yang sangat begini. Orang yang baik lah. Orang yang baik, orang menolong. Dia rasa benda tu dia terkesan kot dengan pujian daripada orang tu. So apa yang orang alim ni buat adalah dia terus hilangkan diri. Dia pergi dekat kawasan baru dan tak pernah dijumpai lagi dah. So waktu kecil-kecil saya tak faham kenapa orang tu dia lari tau. Tapi waktu semakin saya besar, tapi antara doa yang saya waktu awal saya kecil pun saya doa. Ada sebab orang alim tu lari. Dia mungkin tak nak dikenali. Dia tak nak benda yang dia buat selama ni ikhlas jadi tak ikhlas. So antara doa yang saya amalkan daripada kecil sampai saya kebesar adalah, kalaulah saya mau buat sesuatu kebaikan, saya nak kebaikan tu Allah padamkan bukti daripada mata manusia. So apa-apa saja kebaikan yang saya buat, kalau benda tu ikhlas, padamkan daripada mata manusia, padamkan daripada memori saya. Benda tu adalah hadiah saya dan juga Allah. So bila ke akhirat nanti, bila Allah tunjuk kat saya cakap, saya pernah buat benda tu. Macam tu, sebab benda tu saya tak nak disentuh oleh manusia dah. Dengan pujian ke, dengan orang flashback ke, ataupun orang cerita ke, saya tak minat benda macam tu. Sebab daripada benda sesuatu yang patutnya ikhlas, saya takut jadi tercemar. So benda tu rugi. So bagi saya, antara sebab kenapa saya adalah orang yang pelupa adalah sebab saya amalkan doa tu sampai sekarang. So sebab tu saya cakap dengan Taki, ada soalan tak pasal EduFest? Sebab saya dah lupa. Sebab bagi saya itu sangat cantik. Sebab rahsia saya dengan Allah saja. Dan takkan dikacau oleh mata manusia ataupun memori manusia. Jarang orang nak berdoa. Jarang seorang nak apa-apa sekarang. Ya Allah, berikanlah aku kemasyhuran, ya Allah. Bukan. Saya seramai je orang macam tu. Seramai orang pelupa kat dalam dunia. Tapi betul. Sesi kali ni dia banyak muka mata sebenarnya. Betul. Banyak muka mata. Rasanya bukan Azri. Kalau Azri rasa lagi banyak soalan tanya ni. Betul. Maksudnya Allah. Hari ni pun Allah letakkan Luqman ni kat sini. Dia lebih banyak. Kita yang apa orang kata, yang banyak mendengar. Betul. Kalau cerita, kalau isteri cerita, kita dengar. Ya sayang. Ya. Apa dah apa-apa nak cakap? Tak ada. Apa? Kata apa macam mana kat kerja? Okey je. Dia banyak absorb dan menilai lah sebenarnya. Sebab orang lelaki orang perempuan ni lain kan, dia punya cara berfikir dia pun semua. So kadang nak belajar ni nak kena dengar pandangan orang lain pula kan. Kalau kita asyik fikir sendiri tak betul kan. Banyak benda yang tak betul lah boleh jadi. So hari ni untuk dah hudud-hudud ni kan, closing lah.
apa pesanan yang boleh share, sebab yang kita nak share ni ialah dekat YouTube je kan, bukanlah di YouTube je kan, tapi orang kata bukanlah macam grand sangat ke apa benda kan, dan kita nak share juga khususnya adalah untuk orang-orang kat Bandar Baru Bangi kan. So apa pesanan yang boleh diberi kepada orang-orang kat Bandar Baru Bangi, sebab Bangi sekarang tak macam Bangi yang kita kenal 15-20 tahun dulu yang tak berapa ramai apa semua. Sekarang ni dah macam-macam jenis ataupun berbagai lapisan masyarakat dah yang ada dekat ni kan, yang susah ke, yang senang ke, yang cara-cara berfikir pun lain. So ada tak apa-apa yang boleh di-share, terutamanya dah lalang cerita pasal banyak, sentuh pasal mak-mak dan sebagainya, terutamanya mak di Bandar Baru Bangi, ibu-ibu di Bandar Baru Bangi. Dia bukan sebab kita ada buat ni untuk kita bagi ni, tak. Kita ni mau kepada untuk nasihat sama-sama kita, dan juga kita bagi nasihat juga kepada ni, dan bukan kita minta ni sebab kita nak famous tak bukan. Yang ni mau kepada kita berkongsi benda yang bagus supaya yang lain pun akan terus sama buat benda yang sama lah. Macam tu. Saya sebagai seorang ibu lah dan juga cikgu, saya rasa setiap kita, bukan ibu, cikgu, lelaki, perempuan, orang besar, orang kecil kan, kita kena slow down. Kita just need to slow down and take each day tu as something that boleh bring magic. Macam, bukan saya cakap macam it's magic, tapi setiap hari tu try to get something yang manfaat lah. Itulah itu magic, manfaat. Benda yang kita boleh buat dekat anak kita ke, dekat kawan kita ke, dekat kita punya husband atau spouses kita ke, dekat orang depan rumah kita ke. Tapi jangan harapkan setiap hari macam tu. Dia bukan kesempurnaan. Dunia tak ideal. Tapi kalau boleh slow down and think like, adakah hari ni something that I can do to make a person's life better? It's just a simple one. Follow up dengan kawan ke, WhatsApp kawan ke, buy something for orang ke, benda macam tu. Just take it a day at a time. Tak Zul, pesanan yang kita dah dengar, tapi dia jarang orang share balik. Sebab kita punya pace hari ni semua benda laju. Ya betul. Bila kita buat satu tu servis untuk marketing kita buat servis untuk marketing kan, which especially F&B apa semua, ada orang tanya saya, kalau saya ambil awak, how do you define berapa banyak sejauh mana kejayaan awak, maksudnya percentage berapa banyak arwah air boleh dapat. Kita tak buat marketing ni, tak shooting apa semua, tapi dia tanya awak beli berapa yang persen awak boleh dapat ke arwah air dalam berapa lama. Kita macam job pun tak secure lagi, apa semua dah tanya berapa banyak kita boleh bagi. Tu maksudnya dunia sekarang memang betul nak rapid lah. Nak rapid cepat sampai tetap dia lupa satu nilai. Nilai itu adalah nilai maruah diri. Nilai maruah diri itu paling bahaya lah. Sebab apa? Sebab orang sanggup buat apa saja untuk dapatkan views, untuk dapatkan spotlight. Tak kisahlah spotlight tu tak cantik ke, lampu dia malap ke kan, bau longkang ke apa semua, tapi still yang penting orang dapat engagement, dapat viewers. Itu yang macam benda yang paling menemukan. Tapi bila Arina kata macam you need to slow down, jarang sebut kau kena slow down sikit lah. Tapi slow down tu kira macam something yang kita kena sebenarnya kena hidup balik, kena buat balik. Dan benda yang terbenda yang menyebabkan hidup kita ni rasa macam laju ni ada handphone kita ni kan. Apa yang ada dalam ni macam Arina mungkin tak ada kan benda tu, thread, TikTok apa semua dia tak ada kan. Tapi macam kita ni ada kan benda-benda tu. So mungkin benda tu buatkan kita macam kau juga aku tak ada sama lah kita. So macam dah pagi, dah malam balik, dah esok balik lah. So itulah kan, dia bukan untuk orang luar ni, kita pun ni something tu. Itulah aku cakap, bila hari ni dia sesi macam kita nak panggil ceritakan inspirasi kan, bila kita pun macam terinspirasi. Jadi apa pun, terima kasih Arina atas kesudian datang ke Gemura Studio hari ini. Terima kasih banyak Arina atas kesudian datang sini dan berkongsi dengan kita penonton-penonton di Tunai Zakat. InsyaAllah saya doakan apa yang Arina buat dapat something yang ganjaran yang bukan kat dunia lah. Yang paling penting yang ke akhirat nanti tu memang melipat kali ganda lah. Tu kita doakan sentiasa. Dan even dalam kita punya podcast ni pun, kita mengharapkan penonton-penonton yang melihat ni dapat sedikit inspirasi
Dan tak kala kadang-kadang ada mak ayah yang kadang-kadang burn out. Betul kan? Untuk anak-anak apa semua kan. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok guru sekolah kan, kadang-kadang kita kadang-kadang stres juga tengok kan. Anak saya dah pandai, anak saya macam kita macam anak aku ada apa kan kita pun terasa macam, tapi bila kita dah back in mind anak kita adalah special, bukannya maksud special yang dalam konotasi yang ada dalam undang-undang Malaysia, tak, maksudnya anak-anak itu special pada kita kan. Kita biar je dia bermain, biar je dia untuk explore apa yang ada kat sekolah apa semua, insyaAllah dia akan dapat. Jangan kita fokus sebab kadang-kadang kita takut. Kadang-kadang anak kan, ada kawan-kawan umur 4 tahun, kat mana lah nak bagi anak kelas membaca. Anak umur berapa bang? Anak 4 tahun. 4 tahun nak bagi kelas membaca kan. Tapi boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, dia hantar tak ada masalah. Tapi cuma kita takut penerimaan mak ayah dengan mak yang lain dengan kita ni. Kalau kita hantar pun tak ada masalah, sebab kita tahu kita limit macam mana. Kadang-kadang ada mak ayah macam, kenapa tak dibaca lagi? Macam dia terus kepada result. Kadang-kadang anak akan stres. Kalau macam Arina, kalau hantar kelas pun, dia tahu dia punya jalan macam mana. Kalau macam orang lain, dia sekadar untuk, wah ni saya hantar sini. FOMO. Yeah. So hopefully mak ayah yang di luar sana, yang menonton podcast kita hari ni, dapat sikit manfaat. Ingat, slowkan pace kita dulu kan. Dunia ni bukan untuk kita je tau, untuk anak-anak kita. Khas untuk podcast kali ni. Jadi insyaAllah terima kasih Arina atas kesudian kami di Bandar Baru Community. Sangat-sangat mengalukan apa-apa feedback daripada kita punya penonton-penonton. Dan kalau nak belajar bahasa Inggeris, boleh pergi center buat Arina lah. 5 minit je berjaga apa. Tapi itu dewasa, untuk kadang-kadang lama sikit lah. Okay, untuk tunai zakat, ada apa-apa perancangan untuk bulan 12 ni? InsyaAllah kita masih menunggu kita pembayar zakat ni, yang sebenarnya nanti dia akan jadi last minute sprint tau. Okay, faham. Dia akan bersesat-sesat dekat website tu dan sebagainya untuk bayar dan sebagainya. Hujung tu nanti insyaAllah dia akan lebih banyak lagi. Tapi yang paling penting adalah bukan zakat tu sangat, tapi ke mana duit zakat tu pergi dan kepada siapa yang membantu. Duit zakat tu akan bantu lah kan. Dan tentunya hasil daripada tuan-tuan dan perempuan yang membayar zakat insyaAllah. Dan untuk cerita kita kan, insyaAllah kita akan teruskan Alhamdulillah yang akan datang kan. Walaupun video tu tak adalah macam menggila pun kan, tapi okey lah daripada tak ada kan. Tu satu. Itu bila kita sebab kadang saya pegang benda-benda ni, benda baik ni kadang memang kadang kita dah letak nak bagi orang tengok kan, tapi benda yang baik ni Allah pilih siapa yang nak tengok kan. Betul. Siapa yang nak tengok. Kadang benda baik tapi orang banyak benda lain lah. Banyak tak nak sama-sama nak dengar benda yang ni. Kadang tengok orang buat sandcastle kan, kinetic sand tu, betul. Dia pun tengok 8 jam kat situ kan. Kadang yang buat tu bukannya budak-budak, yang buat tu orang tua, yang besar-besar kan. Tapi nak katanya dunia hari ni dia agak kejam kepada penghuni-penghuni dia tu. Sampaikan dia nak berhibur benda yang paling simple kan. Dia tak ada ni kan. Padahal kita punya minda ni sentiasa kena penuhkan dengan benda-benda yang baiklah, insyaAllah. Betul, insyaAllah. So terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih kepada Gapura Studio kerana berikan ruang untuk kita berpodcast. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada musim yang akan datang, insyaAllah, jika diberikan keizinan. Semoga anda semua dapat manfaat. Dan kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Ini cerita kita.